Resipi campak-campak edisi Ramadan, puding karamel gula hangus. Jom kita buat. Okay, first kali masukkan 5 sudu besar gula and then kita bukakan api dan masakkan dia hingga warna bertukar perang. Lepas tu masukkan sedikit air dan kacau-kacau hingga gula tu larut dan terus matikan api. And then kita transferkan dia ke dalam loyang. Jangan tunggu keras baru nak transfer, nanti susah. Then kita masukkan pula 5 biji telur ke dalam blender. Kita masukkan 1 tin susu cair. Kita letak juga 1 sudu teh esen vanila. Lepas tu minta lupa sebenarnya masukkan 5 sudu makan gula. Ikutlah nak manis macam mana. Kalau nak kurangkan pun boleh. Dah siap, kita tapiskan adunan tadi ke dalam loyang yang dah diisi gula hangus tadi. Lepas tu kita boleh kukuskan dia dalam masa 30 hingga 40 minit sehingga puding masak. Ni kena letak aluminium foil juga atas tu supaya air kukus tu tak termasuk dalam puding kita. Lupa nak tunjuk. Lepas tu kita bolehlah terbalikkan dia ke dalam pinggan yang dah siap. Tapi make sure dah sejuk sikit lah. Kalau panas-panas tu senang hancur. Nampak tak tekstur dia tu? Memang lembut dan tak keras sangat. Nak lagi sedap, boleh sejukkan dulu dalam peti sejuk. Lepas tu keluarkan dan makan sejuk-sejuk. Memang terangkat. Memang lembut betul. Korang wajib cuba.